Boleh tak kita qada salat maghrib kerana sibuk kerja? Boleh, tapi masuk neraka lah. Tahu tak? Kenapa? Kerana sengaja tinggalkan semayang. Allazina hum an salatihim sahun. Mereka yang melambatkan semayang sampai habis waktu. Nah, ni mana? Ya akhiru ha ila apa? Akhirul waktu. Melambatkan semayang sampai habis waktu sengaja. Dikira tidak semayang walaupun muqadha. Tak boleh. Qadha ni orang tertidur, orang terlupa. Nabi kata man nasyi'a an salati au nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa terlupa sungguh, dia terlupa semayang, maka naklah dia qadha baru selepas dia teringat. Atau tertidur, dia ingat dia semayang ada isya, sembang-sembang dengan bini, tidur. Esok Allah malam tak semayang isya, tidak berdosa, qadha esok. Ni dah masih diingat nak semayang, tapi kerja kita tak karang qadha masuk neraka. Faham tak lagi? Dosa haram, dosa besar. Ramai lagu ni. Meeting tak boleh, kena meeting dulu nanti semayang. Nampak? Tak boleh.